Okey, macam mana kita nak jahit pula? Okey, mula-mula sekali bentang yang bahagian belakang ni. Bentang dulu bahagian belakang. Macam ni kita nak tahu bahagian belakang. So bahagian belakang untuk bahagian pinggang tu dia naik rencong sikit. Dan untuk bahagian cawat ni dia panjang sikit. Okey, so yang tu yang bahagian belakang. Okey, sekarang ambil bahagian depan pula. Ambil bahagian depan. Okey. Okey, letak atas ya. Macam tu. Letak atas dia ni. Macam tu. Jangan duk risau pula sekejap lagi. Bahagian depan kecil, bahagian belakang besar. Jangan risau. Dia memang lumrah dia macam tu Untuk seluar bahagian depan dia kecil sikit. Bukan kecil tak mana. Kecil bahagian bawah sampai dekat paha sahaja. Okey. So buat macam ni, insya-Allah dia tak akan terkalih, tak akan terbalik lagi. Okey, so yang pertama kita nak buat apa? Ni. Kita ambil peniti. So kita penitikan dekat bahagian sisi. Tak payah bubuh banyak-banyak jarum. Bubuh hujung kaki, hujung atas. Lepas tu nampak tak? Tarik habis situ, tak ada masalah. Lagu tu. Okey, tarik je lagu tu. So penitikan dekat bahagian cawat. Sat lagi masa nak jahit, kita akan jahit bahagian atas ni dia tindih bahagian bawah. Bahagian depan tindih bahagian belakang. Okey. So jelas kan? Kalau jelas komen jelas. Okey, sekali lagi. Penitikan bahagian bawah. Penitikan bahagian bawah. Abi akan tunjukkan cara jahit. Dia mudah sangat. Dan memang kita boleh jana pendapatan melalui jahitan. Okey. So lagi satu bahagian cawat. Tarik je di sana. So dia tak ada masalah. Okey, baik. So faham kan? So yang ni adalah cara macam mana kita nak terlangkup kain seluar ni bahagian depan dan belakang. Dan sekarang kita dah dapat. Nampak tak? Kita dah dapat dah dia punya kiri dan kanan. Okey, baik. So sekarang ni jom kita nak pi